Selalunya orang kalau Murid makan kuih muih kan, tapi kalau orang utara, lagi-lagi dekat belah Paling Bunta ke Kerian Perak ke, lain sikit tau. Diorang perkena kerang rebus dengan bakar masa Murid. Suasana ni kita boleh dapat dekat laman Murid yang hanya dibuka setahun sekali masa bulan Ramadan je. Dah macam rupa pesta kerang tau. Macam-macam saiz kerang, ada besar, kecil. Yang penting semuanya fresh dari laut. Lagi rare, kerang kat sini diorang makan dengan kuah kacang. Tak macam sos yang biasa kita ratah tu. Bunyi macam pelik tapi rasa dia sedap guys. Dapatlah rasa lemak-lemak, rasa kerang manis semula jadi tu. Makan pula dengan kuah kacang. Korang kena try sendiri. Selain kerang, ada banyak juga jenis siput tersedia. Kalau dah sampai, korang kena cuba pula apam balik, kuih carak crispy, cucuk udang, bihun sup, char kway teow, tahu bergedil, sate, banyak lagi. Dah macam pesta makanan dah guys. Apa lagi? Kalau korang nak rasa pengalaman setahun sekali ni, memang wajib datang ke laman Murid dan rasai sendiri tradisi makan kerang. Memang padu. Kat sini kita cover semua. Okey, untuk kanak-kanak kita ada PS5. Yang mana contohlah My Family. So kanak-kanak ni kalau contohlah tak boleh duduk senyap ke apa, okey, kita boleh bagi main PS5. Yang remaja untuk kanak-kanak sekolah pula, okay, kita ada makanan-makanan, kita ada aiskrim, kita ada mainan, kita ada dessert yang susah untuk kanak-kanak ni. So untuk dewasa ni macam-macam menu lah. Kita cover daripada segi western, masakan Melayu, semua kita ada. Tapi the special kat sini kerang lah. Kerang ni kita ambil tiap-tiap hari. Stok kita restock tiap-tiap hari. So macam kerang ni kita ada buat set pinggan kecil, set campur, lepas tu kita ada bakar, kita ada rebus.